nak jual kereta dekat orang tapi tak tahu proses dia. Okey, video kali ni Abang Rin cuba kongsikan iaitu proses jual beli kenderaan pada individu ya. Kalau nak jual pada third party ataupun pada used car atau custom itu proses lain cuma kali ni Abang Rin nak cerita pasal individu kita nak jual kat kawan kita ataupun adik-beradik kita, saudara ataupun individu lah. Okey, dalam video kali ni Abang Rin adalah sebagai pemunya ataupun owner kepada kereta lah. Abang Rin nak jual pada seseorang. Cumanya untuk proses kali ni, pastikan kenderaan yang kita nak jual tu tidak lagi berhutang pada bank pada bank, tak ada dicagarkan, dan geran tu adalah atas nama kita dan ada pada tangan kita. Okey, untuk step yang pertama, korang kena hantar kereta ni untuk buat pemeriksaan Puspakom. So korang kena buka website Puspakom. Okey, klik untuk buat reservation dekat dalam website tu. So dekat sini korang diberi pilihan sama ada pemeriksaan oleh van bergerak ataupun datang ke branch sendiri. Okey, sekiranya korang pilih untuk buat inspection melalui van bergerak, maksudnya van tu datang ke rumah kita buat inspection kat rumah. So ini adalah proses untuk fill up dia punya form lah. So apa yang korang kena buat ialah isikanlah tempat kosong ni dengan butiran-butiran kenderaan kita. Okey, so waktu mengisi borang ni pastikan nombor enjin, nombor chassis tu adalah sama dengan dalam geran kita. Jangan ada mistake. Sebabnya kalau pegawai Puspakom tu jumpa mistake ni, dia terus reject permohonan ni. So maksudnya kita kena datang lagi sekali buat pemeriksaan dan menyusahkan kita, lepas tu kena bayar lagi. So bila korang sampai dekat step inspection ni, pilih tukar milik persendirian motor klik kat situ. Untuk step pemilihan slot tu, so korang pilih sendirilah jadual bila korang nak. Jelas sekali, yang paling penting untuk kita tahu iaitu harga untuk van bergerak punya inspection ni adalah sebanyak RM152. So kalau pilih branch reservation pula, so dia agak murah sikit lah. Bukan murah sikit, murah banyak compare dengan van bergerak tu. Tapi step dia masih sama lah, fill up form ni. Sampai di sini korang klik tukar milik persendirian motorcar je, jangan pilih lain. Okay, sampai dekat stage 4 ni, attendee ni, korang ada dua pilihan. Attendee maksudnya siapa yang nak bawa kereta ni untuk buat pemeriksaan. Kalau owner, klik bahagian owner lah. Kalau kita panggil orang lain atau macam runner ataupun adik kita, kita pilih bahagian representative. Yang last step ialah pembayaran. So amount untuk inspection ni adalah sebanyak RM36. So lepas bayar tu korang akan dapat slip pengesahan temujanji ni dalam email ya. Okay, dekat hari kejadian ni Abang Rin ada satu tip untuk korang lah kalau korang pergi sendiri. Let's say korang punya booking slot tu pukul 10 pagi, tapi korang jangan datang pukul 10. Datanglah seawal boleh pukul 7 pagi dan start beratur. Sebab kaunter memang buka pukul 8 pagi. Dan kalau korang datang betul-betul ngam-ngam ikut slot tu, korang kena beratur sampai siap ni 3 jam setengah hingga 4 jam. So ini adalah kaunter yang pertama untuk cek semua dokumen sebelum masuk tempat pemeriksaan. So dekat kaunter ni korang nak tunjukkan slip pengesahan temujanji, geran original dan juga IC lah. IC tu adalah IC orang yang bawa kereta untuk buat inspection tu lah. IC Untuk sampai dekat sini, Abang Rin kena beratur tunggu 2 jam lebih baru sampai dekat tempat pemeriksaan punya queue. Itulah akibatnya datang lambat. So pemeriksaan ni ambil masa lebih kurang dalam 20 minit lah, dan juga 10 minit untuk tunggu keputusan lah, sebab dia nak kena key in masuk dalam pengkalan data. Okey, dekat sini Abang Rin kongsikan 12 tip ataupun 12 perkara yang korang perlu ambil tahu sebelum menghantar kereta masuk ke Puspakom inspection ni. Ada 12 item ni ya. Dan kebanyakan yang Abang Rin nampak waktu inspection ni yang diorang gagal ialah tinted lah. Tinted diorang tak ikut spek. Kalau nak tahu BLT cermin kereta kita, pergi kedai tinted minta dia tolong check kan. Nampak kereta Abang Rin ni, macam aquarium. Dia dah. Once pegawai Puspakom dah buat pemeriksaan pada kereta kita, so kita perlu tunggu kurang-kurangnya dalam 10 hingga 15 minit lah, sementara nak keluar email
Dan status dulu sampai gagal itu dia terus update dekat dalam portal JPJ kita jugalah. Tunggu guys. Okey, berita gembira. Okay guys, kita orang dah lula. Nampak Ni nampak tak ni? Lulus. Lulus. Okay. So kita orang dah lulus. So sekarang ni nak kena pergi JPJ untuk proses tukar nama. Okey, sekarang proses untuk pertukaran nama. So masing-masing perlu sediakan salinan IC salinan owner dan juga salinan pembeli. So dekat JPJ ni nampak macam tak ramai orang. Tapi nak dekat sejam jugalah Abang Rin tunggu kat sini nak sampai turn. Okay, sebagai pemilik kereta, Abang Rin perlu turunkan cop jari dululah. Lepas tu barulah diikuti dengan pembeli punya cop jari. Okay, untuk proses penukaran nama ni, pembayaran sebanyak RM100 diperlukan. So ni terpulang lah sama ada owner nak bayar ataupun pembeli nak bayar. So bincang baik-baik lah. Okey lah. Semoga perkongsian video kali ini serba sedikit dapatlah membantu rakan-rakan di luar sana untuk membuat jual beli secara sendiri. So kita jumpa lagi di next video. Bye bye.